device yang menggunakan dua silinder, betul tak? Kan? Dia guna dua silinder. Lepas tu silinder yang pertama akan tolak dia punya box daripada magazine kedua. Kemudian silinder kedua akan tolak silinder kotak tersebut jatuh ke dalam dia punya chute tadi lah. Jadi dia ada silinder A dan juga silinder B. Silinder A forward, silinder B forward, and then silinder A reverse, silinder B akan reverse. So yang tu kita kena faham dahulu. Bila kita dapat soalan yang jadi macam ni, kita kena fahamkan dahulu punya sequence dia kita panggil. Jadi sequence dia kalau kamu tengok, sequence dia akan jadi macam mana? Sequence dia contohnya bila ada silinder A dan silinder B yang dari luar, silinder A dan silinder B. Kita ada silinder silinder A. No, bagus sikit. Betul ni ada kan? Nah, sikit. Tampak je lah. Aku dah kena bikin ni. Dia silinder A dengan B tak? Ada silinder A, silinder B. Kemudian untuk sensor ni biasanya kita akan pakai sensor lah. Satu, dua, kita pakai sistem untuk uji pneumatik lah. Sistem pneumatik adalah sensor S1, S2, S3, S4. Okey. Jadi sequence dia adalah yang pertama sequence dia A plus A forward lah. Jadi A forward. Kemudian silinder B akan forward kan? B akan forward. Kemudian lepas tu dia kotak tu dia jatuh, barulah silinder A akan reverse dan B akan reverse. Okey, ini dia punya sequence dia. Lepas kita dah set sequence, kita barulah kita buat dia punya step displacement diagram dia. Okey, ataupun disebut sini apa? Displacement step diagram. Okey, kita kena buat displacement step diagram dia. Macam mana nak buat? Ini langkah utama dia lah. Okey, kita tahu ni kita guna silinder dan sensor S1, S2, sensor B dan S3, S4. Kemudian ini dia step dia punya sequence dia, silinder sequence kan. Okey, dah ada yang ini, kita faham yang ini, kita kena buat displacement step diagram. Macam mana nak buat displacement step diagram? Pertama kali kita ada silinder A, silinder B. Okey, macam ni. Okey, dia buat line dia. Tanda bahagian 1, 0. 1, 0. 1 merujuk kepada forward, 0 merujuk kepada reverse. Okey. Kemudian buat dia step dia. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Baik. Okey, dapatkan gambar rajah ni dahulu. Okey, dah ada gambar rajah ni. Dah dapat gambar rajah ni, barulah buat bahagian yang seterusnya demi sequence ni. Okey, jadi untuk step pertama, apa berlaku? Untuk silinder bergerak ke depan, kan? Tiba-tiba bila bergerak, mesti dia dapat instruction kan? Ada misalnya instruction dia kan? Bagi apa yang baru tu tinggal dulu lah. Dan mungkin kemudian. Okey, jadi kita fokus pada sequence dia dah. Kita fokus pada sequence dia dahulu. Sequence dia A plus. A plus maksudnya A forward lah. A forward. Suatu A dengan forward, apa berlaku dah kita B? Tak gerak lah. Jadi dia tak gerak lah. Duduk kat situ. Okey. Kemudian lepas silinder A forward, apa berlaku? B forward. Bila B forward, apa jadi kat A? Tak gerak kan? Jadi dah stay lah. Jadi bila B dah sampai forward, apa berlaku kat A? Dia akan
Dia akan patah balik lah. Reverse. Ini apa lagu? Yesterday. Okay, bila A sudah reverse, B akan reverse kan? Ini akan stay lah. Dan akhir sekali kedua-duanya kembali kepada kedudukan asal. Masukkan macam tu. Okay, dah letak ni. Buat kat ni pun. Okay, seterusnya kita nak masukkan dia punya input. Okay, input dia. Untuk proses ni bermula, mesti kita kena bagi instruction kan. Instruction tu datang daripada apa? Push button lah. Kita tekan push button. Jadi buat lah push button. Push button bagi tahu kat dekat A boleh jalan. Betul tak? Jadi singkat A pun berjalanlah ke hadapan. Forward. Apabila singkat A forward, dia jumpa sensor apa? S2. Jadi dekat sini S2. Okay. Dia akan bagi arahan pula dekat B untuk B bergerak ke depan. Kan? Jadi B pun terimalah arahan kata dia boleh bergerak ke depan. Dia pergilah ke depan tu B tu. Jadi bila B pergi ke depan, dia jumpa siapa? Dia jumpa S4. Jadi B ke depan, dia jumpa S4. Okay, kita jumpa S4 dan S4 akan bagi tahu dekat step nombor 3 ni. Kau dah boleh turun dah. Jadi tadi A ni duduk depan kan? Dia patah balik jumpa siapa? Dia jumpa S1. Dia jumpa S1 kat sini. So S1 akan bagi tahu lah dekat komputer kat B kata dia dah sampai lah. Okay. Kemudian B pun dah boleh patah balik. Bila B patah balik, dia jumpa siapa? S3. Dia jumpa S3. Jadi S3 ni nak akan return balik sekali dengan push button. Jadi S3 dengan push button ni dia berada dalam keadaan siri. Siri logik apa? Siri selari. Siri logik apa? Siri logik N lah. Logik N. Okay. Jadi sensor S3 dan push button adalah logik N. Kita bagi dulu kisah nanti. So ini dah setiap bahagian ni. Okay. Jadi kalau kamu tengok dalam nota benda dah siap macam ni, memang kamu mula. Jadi tiba-tiba jadi macam tu. Tapi that's why kita kena ada rekod. Kamu boleh nampak macam mana cara dia dibuat. Sebab cara nak buat tu dia ada step sequence dia. Baru jadi macam ni. Bukan tiba mula-mula lukis bulat-bulat dulu kemudian baru lukis petak, baru lukis ni. Dia jadi kena lah. Dia kena ikut sequence dia tu. Baru nampaklah perjalanan dia tu macam mana. So dah siap daripada sini, kita dah boleh lah bermula ke mana. Dah boleh dah nak fikir-fikir macam mana nak lukis dia punya letter. So ruang ada kat sini, kita boleh bagi ruang juga untuk sini. Agak space sikit, nak lukis. So, bila kita lukis, kita pakai 5 biji button. Button itu pas apa itu mana? Jadi kita bagi dengan sensor button. Sensor buat button satu. Okay, dah kita kenal dari sini ke bawah. Okay, dari sini ke bawah kita pakai 2. Setiap satu sehingga ada dia punya dari sini berubah dia punya rias. Balik. Okay. Ini tak yang pening-pening. Biar kamu free ya kat sini. Buat ini. Nak buat yang ni bahagian ni tak perlu fikir ni lagi. Tekan lukis finger, tulis sensor, ni masukkan yang ini. Ini tak payah pening-pening. Ini tunggu supply dia. Pastikan level semua betul, cukup. Buat dia punya solenoid dia. Dia punya actuator dia, image actuator dia.
Ulang. 1, 2, 4. Dan ini pun sama. Okey. Okey ni dulu. Yang ini mungkin aku nak tempoh-tempoh sini. Memang aku guna tempoh ni dia. Sebab apa? Di sini ni guna dia untuk kawal gerakan silinder. Jadi setiap silinder mesti ada di sini. Okey. Pakai ada penting lah. Okey. Nama-nama kita mula dengan depan lah. Okey, push button. Tapi push button kita tahu dengan S3 kan? Dekat sini dah ada logik N. Okey. Jadi kita pakai logik N lah satu. Kita pakai logik N. Pakai logik N. Button dengan sensor. Jadi kena ada lah logik N ni. Untuk A forward lah. A forward apa? Ini lah kena forward. Okey, ini valve 1, valve 2. Okey, inilah forward dia. Ini buat answer S3 kan? Tulis S3. Jadi push button, tulis push button. Ini ada spring. Lupa. Okey. Cumanya S3 ni kita lebih tulis ni. Sebab dia dah initial position kan? Tulis sini. Tulis dah tunjuk. Kita dah pakai klik dulu. Dia punya initial position dia macam tu. Okey. Jadi dah selesai bahagian ni. Kemudian S2. Okey, S2 bagi arahan pertama B forward kan? B forward kat sini. Kita satu B forward. B forward pakai apa? S2 kan? S2. Okey, siap ah? S2. S2 kemudian S4 pula. S4 kalau kita lihat apa? S4 kalau kita lihat A reverse kan? A reverse mana? Yang ini kan? A reverse kat sini. Sempat ni. Sempat. Okey, siap ni. Kemudian yang terakhir sekali S1. S1 akan bagi kita untuk reverse. Betul tak? Jadi dia S1. So letak kat sini. Okey. Cumanya kita lukis. Kita kena lukis dia posisi sebelah kiri ya. Sebab S1 sebenarnya awal-awal lagi initial position dia adalah hidup kawanan. Set lagi.
Okey.